Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti ramai yang tertanya, apa buncanya Abu Shabab telah bye-bye? Abu Shabab dikatakan mula-mulanya dia bergaduh dalam sekeluarganya kerana ada persalahan faham. Ya. Dan kedua dikatakan hash pun ada kaitan. Tetapi kemudian hash dinafikan perkara itu. Dan yang ketiga pula dikatakan kabilah-kabilah yang berada di Rafah pun ada juga salah faham antara mereka. Jadi kerana kesalahan faham itu dijadikan satu punca untuk bye-byekan Abu Shabab. Yang ketiga dikatakan Abu Shabab telah membawa pergi ke hospital di dalam kuasa laknatullah Israel. Dan kemudian Israel pun nafikan benda itu. Dia kata tidak ada sampai satu laporan yang dikatakan Abu Shabab telah dilaporkan masuk dalam sebuah rumah pesakit yang di bawah kuasai Israel. Jadi banyak benda dan banyak perkara yang masih tersorok. Tapi yang pentingnya lah bagi saya, rakyat Gaza semua bangga dan seronok kerana Abu Shabab telah bye-bye dan telah tinggalkan muka bumi ini kerana dia adalah salah seekor pengkhianat. Dan buktinya banyak pada semalam warga negara Gaza telah memberi hadiah kepada orang lalu lalang, diberikan manisan supaya suci mulut atas pembergian seekor pengkhianat.